Okay, soalan yang ni tak dengar-dengar, tak ada dengar sudah buat sendiri. Buat sendiri tak apa. Okay, so dia jejari 8. 8. So perubahan jejari kecil iaitu 0.03. Belakang tolak yang depan ya. Cari nilai luas bulatan. So kita kena cari luas bulatan dulu. Luas bulatan adalah pi j kuasa 2. So dl dj adalah 2 pi 2 pi j. 2 diturunkan, 2 tolak 1, 2 pi j. Kemudian saya dah belajar. Okey, del L adalah dl per dj darab dengan del j. Okey, so ini original. Original isi dengan 3. 2 pi 3 darab dengan del j. Dari mana sini? Okey, isi ke dalam. And then guna kalkulator dapat 0.48 pi. Okey, saya sudah dapat. Tapi dia nak apa? Nilai luas yang hampir. Dia bukan nak perubahan kecil. Del itu maksudnya perubahan kecil. Ikut soalan tau. Dia nak nilai luas yang hampir, yang berubah. So, luas lama, luas baru sama dengan luas lama tambah del perubahan kecil. Luas lama adalah pi j kuasa 2. Dan dia mula dengan 8. Original 8. Original 8 kat sini. Okay. So, kemudian del j kita tambah je lah. Dan kita dapat jawapan. Okay. Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Tak ada masalah.